Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamd, ilaika mushtaka wa anta musta'an wa alaika tuqlam, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita sambung ayat 173 daripada surah An-Nisa. Bermakna hanya tinggal 3 ayat untuk kita habis surah yang dianggap surah yang penuh dengan ahkam syariah, iaitulah ayat yang ke-173, 174, 175 dan berakhir dengan ayat 176. Selepas itu kita akan masuk surah Al-Ma'idah, surah yang mempunyai 120 ayat, surah yang kelima dalam tertib susunan surah secara tauqifi, surah yang paling berat. Dan kita akan tengok nanti ayat-ayatnya dalam surah Al-Ma'idah. Kita sambung ayat 173. Wallahu azza wa jalla wa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala-pahala mereka, dan Allah akan tambahkan buat mereka anugerah daripada Allah. Adapun orang yang besar diri, takabur, sombong, pasti Allah akan azabkan mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan dapat pertolongan selain daripada Allah, orang yang menolong mereka dan membantu mereka. Sedemikian muslimat rahmati Allah, kita baru saja lepas daripada Ramadan. Kita masuk bulan Syawal, bulan yang kalau saya tengok dalam sejarah hidup Nabi penuh dengan cabaran. Peristiwa yang berlaku dalam bulan Syawal tahun yang kedua Hijrah, Nabi dah halau Yahudi Bani Qainuqa. Lepas saja Rasulullah SAW bina Madinah, pandai beragama. Sebelum itu dinamakan dengan Yathrib. Tahun yang kedua Hijrah, bangsa ni buat khianat kepada Nabi. Bangsa Yahudi yang bernama Bani Qainuqa. Nak sebut hebat tak hebat, bangsa ni untuk dunia. Betul, hari ini kita tak heran apa yang berlaku dalam dunia. Tadi pun waktu duduk dalam kereta, saya tengok dalam internet bagaimana terselah lagi keturunan Ali Saud yang memegang kerajaan Saudi ketika ini. Keturunan dia pun asal daripada Yahudi Bani Masalih. Yahudi Bani Masalih. Dan sehingga disingkat
family tree yang mereka sambung ke Rasulullah, keluarga mereka ni sambung ke Rasulullah, itu semua pembohongan yang pernah dibuat oleh Muhammad Amin At-Tamimi, seorang pegawai perpustakaan ketika dahulu yang dibayar dengan harga 36 ribu duit Mesir, pound gini. Jadi kita nak heran kalau hari ini orang tersebut pergi kat Saudi, kesan-kesan Nabi dan para sahabat banyak dibuang. Perkampungan Yahudi mereka tak ganggu. Hari ini terbuka. Sebelum ini terbongkar Al-Barani, dia juga ada kesebahkan kepada Syiah. Dibongkar. Allah nak tunjuk tuan-tuan. Sebab itu bila kita lagi baca Al-Quran, lagi kita akan dapat panduan dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Syawal tahun yang kedua Hijrah, Nabi pernah menghalau Yahudi Bani Qainuqa selepas mereka cabut kehormatan seorang perempuan Muslimah yang menyebabkan perempuan ini sebut wa Muhammadah, wahai Nabi Muhammad, tolonglah. Jadi bila berita disampaikan kepada Nabi, kerana Yahudi ini dia ikat bucu hak bawah jubah yang meleret tu waktu perempuan duduk dengan sanggui. Perempuan ni memang disuruh pakai jubah yang meleret. Dia tak salah banding kita orang lelaki ni makruh, takut tak lagi sombong. Perempuan pun dia kalau sampai saat sombong tak boleh juga. Macam hari ni orang buat kahwinan kan, pengantin perempuan perlu ujung dia bukan 2-3 lepok orang sebelah belakang, tak boleh kan. Sunnah perempuan pakai meleret ini adalah sunnah isteri Nabi Ibrahim, iaitu Sayyidina Hajar alaihi salam. Kerana dia bila dia berjalan tak pakai kasut, jubah yang dia pakai meleret itu akan sapu balik tapak kaki dia. Dan orang pun tak pasang, sebab orang Arab ni dia ada satu ilmu yang hebat, ilmu qihafah, ilmu tengok tapak kaki kenal seperti dia tu ada. Di antara yang hebat kepada mereka, ilmu bau badan. Tak gaduh cari komando, dia bau badan dia kenal. Ini ada dan kita kalau kita mengaji sirah Nabawiyah tahun yang kelima Hijrah, dalam peperangan Ahzab diceritakan hebat orang Quraisy ni masuk Abu Sufyan. Dia pau orang luar kan, dia tak cakap. Jadi tahun yang kedua Hijrah ini, selepas Rasulullah tahu kata mereka buat khianat kepada seorang perempuan, Nabi itu juga pernyataan la yaskunul madinata ba'da hadzal. Puak Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa ni lepas ni tak boleh duduk di Madinah selepas 24 jam. Selepas hari ni mereka tak duduk. Berlaku dalam bulan Syawal. Itu tahun yang kedua Hijrah. Tahun yang kedua Hijrah juga tahun yang hebat. Nabi menang dalam peperangan Badar, tapi dalam bulan Ramadan. Tapi tahun yang kedua Hijrah dalam bulan Syawal, peristiwa penghalauan Bani Qainuqa. Yang ketiga, tahun yang ketiga Hijrah, Rasulullah SAW bila sebut saja bulan Syawal, peristiwa yang hebat berlaku zaman Nabi adalah peperangan Uhud. Nabi tak menang. Dan kita banyak bercerita kisah peperangan Uhud, bagaimana di sebelah akhir peperangan Nabi tak menang. Nabi terpaksa bersembunyi di sebalik batu. Dalam-dalam Nabi pakai pakaian yang perak. Hari itu Nabi pakai dalam peperangan ni 2 helai baju besi. Baju besi Nabi selai 100 kilo berat, 2 helai. Menyebabkan bila Rasulullah nak sembunyi di sebalik batu, Nabi tak boleh panjat, tak boleh naik batu tu. Sayyidina Talhah bin Ubaidillah lah datang macam merangkak di bawah batu tu supaya Nabi pijak belakang dia buat anak tangga. Dalam hadis yang dihimpun oleh Imam Tirmizi menyebut dalam kitab Syama'il, Rasulullah sebut aujabat Talhah, wajiblah Talhah ni masuk syurga. Perangan Uhud ni Nabi tak menang tahun yang ketiga Hijrah dalam bulan Syawal. Kemudian tahun yang kelima Hijrah,
orang Quraisy didatangi oleh orang Yahudi. Hampa lah pokok Quraisy kata pokok Yahudi, kami tak tolong hampa tahun yang ketiga hijrah. Sebelum ni berlaku peperangan Uhud, hampa boleh menang. Ni dah hampa dah mula menang dengan Muhammad. Tahun ni adalah tahun yang kelima hijrah. Kami akan tolong kata pokok Yahudi, halau Muhammad dan sahabat Muhammad daripada Madinah. Maka tahun yang kelima hijrah dalam bulan Syawal berlaku peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, yang tiap-tiap kali kita raya kita sebut wahazamal ahzab wahdah. Tapi hebat peperangan Ahzab ni, walaupun orang Quraisy, Jahiliyah Quraisy, mereka bergabung dengan Yahudi, bergabung dengan munafik, bergabung dengan musuh-musuh luar termasuk puak-puak Arab yang dengki dengan Madinah, dengan cadangan Sayyidina Salman Al-Farisi. Dia daripada Parsi, sahabat Nabi yang hebat ini. Dia cadang buat parit di sebelah utara Madinah, sebab dia jangka dah orang-orang Quraisy akan main di sebelah utara, sebab sebelah selatan ni penduduk padat. Di sini kata ulama, orang dulu jahat-jahat mereka pun, mereka tak perang di kawasan ada orang. Mereka pergi cari tempat yang sunyi, tempat yang tidak ada penduduk. Itu sampailah bila kita pergi Mekah, Madinah, pergi haji dan umrah, orang tak akan bawa kita ke medan peperangan Badar, sebab jauh, ratusan batu. Nak cakapnya mereka cari tempat tak ada, baru klik. Hari ini tempat penduduk ramai tu mereka buat, orang-orang ramai, orang-orang awam ni jadikan mereka ni sebagai mangsa. Itu kalau dalam Facebook orang sebut sisi tu macam babi, lebih teruk daripada babi. Babi tu buaya, sisi tu tak nak buaya. Tak? Macam tu kan cara peperangan. Macam tu kan cara orang sebut kata orang Islam. Rasulullah sebut sibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kafir. Kalaulah hina pun orang Islam dikelapasi, bunuh perang orang Islam, dia adalah kafir. Jadi sisi tu nak tak tahu. Sampai orang kafir pun boleh komplain, boleh buat perbandingan. Boleh buat perbandingan. Kalau Hitler bunuh rakyat dia, kalau Hitler bunuh rakyat Yahudi, mana Hitler kalau bunuh Yahudi kerana nak jaga rakyat dia di Jerman. Tapi sisi ni bunuh rakyat dia sebab nak jaga Yahudi. Pelik. Pelik. Betul kata Syahid Abdullah Azam, kalau melibatkan Yahudi ke kucu-kucu Yahudi ke, bahasa yang senang mereka faham satu kan, bahasa peluru. Bahasa yang mereka faham hanya bahasa tembak, bahasa senjata, bahasa senapang patah. Ni kata-kata Syahid Abdullah Azam. Begitu kemarin dulu bila keluar berita bahawa Mubarak ni akan dilepaskan, terus kerajaan Turki keluar kenyataan, jangan rasa pelik kalau syuhada Uthmaniyah akan masuk Mesir. Sebab apa? Jawapan kepada apa yang berlaku Mesir itu mujahidin. Kalau ikhwan muslimin tuan-tuan, mereka bukan macam orang Melayu. Orang Melayu ni tembak seorang sudah pakai ambil tengok TV penuh. Saya duduk dalam surah kaum muslimin, saya tahu tanya apa yang tengok. Betul lah kata tu mujahid. Kalau hampa tengok perempuan tu sakit bersalin, dengan darah keluar, dengan marah sakit, memang nampak kesian kat dia. Tapi tahu anak ahli lahir tu dia adalah pejuang Islam. Macam kita tengok dibunuh, darah, kemudiannya zalim, kita nampak kesian. Kita tahu darah syuhada tu akan panggil lagi orang jadi berani. Sebab akhirah ni tuan-tuan, kalau kita Malaysia satu negara hanya 26 juta, depa tu Keherah saja ibu negara 30 juta. Sebenarnya hantar lagi mati lagi demai. Kita lagi kena asap pedih mata. Ciao. Depa mai lagi kan. Sebenarnya hantar. Depa hebat. Sebab itu kalau depa kata esok depa akan diserang, hari ni buat tahan. Tak di dada bagi orang macam. Ingat kat kami mungkin esok kami syahid. Ingat kat saya, mungkin hari esok saya akan jadi syahid. Hak perempuan lah, ingat kat saya, mungkin esok saya jadi syahidah. Yang akan buat. Kalau kita kata jadi macam tu, mereka dah sebab apa?
daripada tahu dah itu adalah syokat untuk ke syurga. Betul lambang tangan 4 tu selain dari Rabi'ah Adawiyah, sebenarnya ini slogan Ikhwan Muslimin. Tanganlah Allahu ghayatuna, Allah matlamatkan ni. Yang kedua adalah Ar-Rasul kedua tuna. Rasul adalah ikutan kami. Yang ketiga, Al-Quran dusturuna, Al-Quran adalah perlembagaan kami. Yang keempat, wal maut fi sabilillah asma amanina, mati di jalan Allah asma amanina, itu adalah setinggi-tinggi dalam kami. Begitu bila diminta untuk infak, diminta untuk keluarkan harta, habis mat. Kita sini infak tak macam mana, dekah tak macam mana, tu pun tak nak beza. Tak nak beza, dekah dengan infak tak nak beza. Lek kita. Tiap. Kadang-kadang ustaz kan, kadang-kadang ustaz dia baca pun bukan dia faham pun buat hadis tu, dia terus buat hukum. Banyak dia tengok. Kadang-kadang betul disebut oleh hadis Nabi, tapi cara dia faham dia tak betul. Umpamanya macam bulan Ramadan baru ni, apabila kamu dengar azan dalam keadaan kamu tengah makan suhur, terus dia makan. Dalam hadis yang lain, kalau kamu dengar azan Sayyidina Bilal, terus dia makan. Hadis ni betul, hadis Imam Baihaqi yang himpun, tapi bukan sesuatu Malaysia. Buat negara ni ada 2 kali azan. Azan pertama gerak orang baki hidup, macam di Mekah 4 subuh azan dulu, bukan untuk sembahyang subuh. Kita ni sekali je tu untuk subuh pun. Kalau kita pakai hadis tu, tengah-tengah kita nak makan, azan subuh kumandang, kita makan kedarah juga, memang bewak. Betul tak? Ni yang kadang-kadang kita tengok tak faham. Macam kita kata al-yadul ulya khairun min as-sufla, tangan yang tinggi lebih baik daripada tangan yang rendah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang meminta. Lebih baik bukan bermakna hina hak bawah. Lebih baik, hang tu lebih baik, hak bawah baik juga. Bermakna kalau hang bagi, hang tu bagus, hak bawah, kerana ada hak bawah tu, hang dapat pahala. Kena faham dulu. Betul tak? Maka saya sebagai seorang ustaz, saya tak boleh kata kalau umpamanya berlaku satu sedekah pemberian itu adalah hina. Hai, ada Allah. Tadi saya balik ni bagi kat saya duit sedekah untuk mengajar, hina ke? Kena faham betul lah. Betul kena faham elok. Infak, wah ni hebat sebab sebahagian besar di akhir surah Al-Baqarah adalah infak fi sabilillah. Betul sahabat-sahabat kita kaum muslimin, mereka tak heran nampak tu. Ramai ni macam mana pun ahli khairat mereka adalah apa? Adalah banyak. Tahun yang kelima Hijrah dikorek Paris sepanjang 4 km. Jauh kau 4 km. Dalam 4 meter. Lebar ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6. Kita kata 6 meter lebar. Kuda nak langkah macam mana? Ni tahun yang berapa ni? Tahun yang kelima Hijrah. Bulan apa ni? Bulan Syawal. Bulan Syawal. Jadi maka sebulan mereka kepung. Nabi hantar Sayyidina Abdullah bin Huzaifah. Ni sahabat Nabi yang pandai jaga rahsia dan dia cerdik. Dia ikut betul apa hak Nabi pesan. Hampir selidik dah. Hampir cari berita bawa balik. Kalau hang berkesempatan bunuh ketua mereka Abu Sufyan tu pun hang jangan bunuh. Bila dia masuk dalam kemah, ni yang kata ilmu bau badan. Abu Sufyan nak cakap, bila dia bau badan lain daripada hang duduk geng-geng dia. Tu dia kata, tuan-tuan, saya nak cakap satu benda yang penting. Saya rasa ada orang-orang di kalangan kita. Tengoklah sebelah tepi, depan, belakang, ada hak lain daripada kita. Sebab saya dah bau ni, ada orang-orang masuk dalam kemah kita. Sebab saya nak cakap benda yang penting. Sayyidina Abdullah Huzaifah bin Yaman, bukan Abdullah bin Huzaifah, iaitulah Sayyidina Huzaifah bin Yaman. Bila dia dengar dia cepat-cepat cerdik dia main, dia terus pegang Rasulullah. Hang duduk di Mekah, nama apa? Duduk lorong mana? Kawan dia pun bukan kenal. Dia orang kita orang guru 4,000. Nak kenal? Tak kenal. Dia berkata saya duduk lorong ni, nama saya sekian. Habis tu dia buat kalau pegang orang lain,
Dia duk talut pegang orang lain tu, menyebabkan orang tak pegang dia. Last kali Abu Sufyan kata, ada mana? Hei, tak ada, semua pergi bang. Baru dia sebut. Tak ada apa aku nak sebut lah. Sebulan dah ni kita kepung. Tu nak buat apa? Mak buat tanpa aku lah, aku nak duduk terus tidur, aku nak balik Mekah. Tak larat nak kepung Muhammad. Memang kita tak boleh tiba tu. Tu tahun yang berapa lah? Tahun yang kelima hijrah, bulan Syawal. Juga bulan Syawal berlaku peristiwa yang hebat, iaitulah Nabi pi buat umrah qada. Sebab tahun yang ke-6 hijrah tu, Nabi nak masuk tak boleh bersama 1,400 orang sahabat. Nabi bila mimpi kata boleh masuk Mekah, Nabi dan para sahabat pergilah untuk buat umrah. Kata disekar Khalid bin Walid ketika tu belum masuk Islam, buat sekatan. Tak boleh masuk, asalnya buat perjanjian di Hudaybiyah. Di antara perjanjian Hudaybiyah tu, tahun depan baru boleh buat umrah. Jadi tahun depan Nabi pergi buat umrah tu, Nabi pergi dalam bulan Syawal. Kurang-kurangnya kita ni seminggu lebih, 2 minggu dah puasa pun tak pernah ada ni. Tapi kurang-kurang tahu lah apa yang berlaku dalam bulan Syawal ni. Orang tahu lah. Jumaat lepas ni Allah sedih tu. Dan dalam sahabat-sahabat kita minta doa, Allahumma hafaz Mis wa ahlaha, Allahumma hafaz Mis wa ahlaha. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah Mesir dan rakyatnya, wa barik Misra wa ahlaha, dan berkatlah Mesir dan rakyatnya. Habis SMS ni hantar semua masjid. Saya aku kebetulan balik sampai di Sungai Dua dekat Ustaz. Mesir akhirnya, Mesir lah. Kutubah kan. Balik udah Kedah. Apa kutubah apa? Kutubah puasa 6. Bewok. Tak habaq orang puasa 6. Ni cerita bab Mesir tu. Termasuk mandi asam. Mandi negeri itu pasal tak sensitif lah. Tak rasa sian agak dia. Kita tengok dalam Facebook ni masuk, ada lagi ulama. Ada lagi ni tu alim ulama-ulama muda ni duk disebut Bashar Assad tu betul. Ni tak? Ni orang. Kali tu dia. Yang dia sampai lepaskan gas, termasuklah bom dengan kimia tu. Hang kata dia betul ke? Hamai tanya saya presiden pajak Mesir, tahu. Nak ngaji loh. Wah. Nak kena berlakon, pi senyap-senyap. Kadang-kadang kena tanya, mai sini sebab apa mengaji banyak? Lek tu. Bukan kita pegang senjata pun, tu di Syria tu. Mesir tu kan? Baik tu di Mesir, di Syria, termasuk di Jordan. Di lorong-lorong ni, nasyid yang selalu saya ulang, nasyid mengenai tahun 82, Hafiz Asad, Pak Bashar Assad ni bunuh 30,000 rakyat di Hama dan Halak. Dia nak ambil ikhwan muslimin seorang di bangunan, dia bukom terus. Nasyid tu, kalau tahu 80-an orang mengaji pondok Pak Ya, mengaji kita kata pondok Pak Man, Kilsah, mesti dengar tapi tak faham makna dia. Macam bini saya kan, 2-3 malam saya duduk nyanyi lagu tu, saya buat makna. Dia tak makna tu lah. Hang mengaji Mesir pun tak tahu lah. Saya dengar tak, tapi tak tahu. Suriyatul yawma burkanun suyudamin syamur rasuli manarun naru alhamani. Suria hari ini seumpama gunung berapi yang keluarkan lahar dia semua darah manusia. Syam yang pernah disebut oleh Rasul dahulu, Syam yang pernah disebut oleh Rasul dahulu, dia adalah menara. Tapi hari ini dipenuhi dengan api tembakan. Tu nasyid tu. Baru dia ya Syam dabal fuadut tif limin alamin ya Syam ya kafini minal anati ya Syam dabal fuadut tif limin alamin ya Syam ya Syam yakfini minal anati. Faham? Tak faham. Tak faham. Syam, wahai Syam. Syam tuan-tuan, kalau sebut saja perangai macam ni, buhlah kepala siap-siap, dekat dah hari kiamat. Tapi tuan-tuan buat amalan je lah.
Terus duduk tunggu hari kiamat. Ni hak duduk dalam surau ni, tak ada tengok hari kiamat betul murung. Betul Ustaz. Sebab hari kiamat ni akan berlaku. Tunjuk kepada orang yang tak percaya hari kiamat kan. Ni dalam masjid surau ni ada tak percaya? Tak percaya senang. Balik kat bidung tu masuk kuih tu. Bukan ada percaya. Kita tak ada jumpa. Waktu berlaku kiamat ada orang yang sebut nama Allah. Lepas tu dia tunggu. Bukan suruh tunggu, hamba amal ibadat. Sebab itu bila sebut Imam Mahdi ni, Imam Mahdi kita percaya. Kita kena buat amalan. Kalau dia turun zaman kita pun, kita bersama dengan dia. Sebab Al-Quran dan Hadis. Bukan Imam Mahdi yang ditunggu. Bila sebut Imam Mahdi Muntadhar, itu istilah Syiah. Imam Mahdi yang Muntadhar ni, Muntadhar tu istilah Syiah. Tak payah tunggu. Nak tunggu apa? Antri buat kerja. Jadi dalam Facebook dia bertanya, Ustaz, macam mana nak tahu pokok Syiah ni? Dia bukan mengaku. Alah, bukan payah. Kawan-kawan dia bilang tu, ya bang, bawa pokok ni pergi mengai sotong tengah-tengah laut. Tengah-tengah laut tau. Mabuk laut, lupa, dia mati, sahabat. Nak tahu kata Syiah tak Syiah, bawa pergi mengai. Kalau panggil ni makan kenduri, tanya kau buat tak? Lepas tu lah tak apa, kau nak tendang aku lalu kan, tak apa. Dia tapi macam tu tak? Orang dia bilang kami, dia baca buku saja, bukan kata jadi ahli dah. Baca buku sebelah awal ni, keluarga Rasulullah, ahli bait, sampai tengok, ada mai kisah Sayyidina Husain. Dia kait kepada yang bunuh Sayyidina Husain, tentera Yazid daripada dia adalah anak pada Muawiyah sahabat Nabi. Dia mula maki. Yang maki, duk baca ni terikut. Dia tak habis buku kan. Jadi lidah saya ni jadi ikut lain. Jadi macam mana? Lalunya kita tak sembahyang, saja aku sembahyang kerana Allah. Dia jadi macam mana? Jadi saja aku tak sembahyang kerana Allah. Termasuk dekat dalam Ramadan ni. Dia alhamdulillah lah, dia elok dah tu. Dia kata kalau Ramadan dekat ni, kalau tak taubat kau, dia akan jadi. Jadi macam mana? Sepatutnya saja aku puasa kerana Allah. Dia jadi saja aku tak puasa kerana Allah. Jaga tuan benda-benda rezeki nah. Dia depa kalau di Malaysia pun kita faham jenis orang tak betul ni, memang tak betul ya. Nak tunggu Malaysia, dia kecam pokok tu, gunakan peluru hidup hantam rakyat. Sini pun guna peluru hidup tahun 85 dengan family. Kita tak cakap nak guna, nak cakap, nak kecam. Ya. Benda-benda ni kita nak kena faham. Betul bila sebut Syawal, inilah peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Bermakna bulan kita sedang berada ni, ini bulan cabaran. Surah Ahzab di dalam tu ada ayat apa? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Apabila saja datangnya tentera-tentera musuh, maka berkatalah mereka sahabat diberikan sebab daripada yang ini, tentera-tentera musuh mai. Mereka sebut, inilah janji Allah dan Rasul, dan benarlah janji Allah dan Rasul. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tak akan ubah pemberian. Orang berjuang nak ubah apa tuan? Macam kita tak menang kan? Tak menang lah, tak menang lah. Nak berjuang apa? Kita buat kerja kan sebenarnya kerana Allah. Itu betul tu kata. Apabila kita tak menang pun, kita terus perjuangan, kita tetap menang. Sebab menang tu kan perjuangan. Berbanding dengan orang tak menang lah. Tiap-tiap. Saya doa hati ada ustaz kan. Dia dengar puak-puak tu berpeli-peli ya. Tak izan 2-3 hari dah balik kat ustaz. Dia berkata, tengok tak izan. Orang tak reda tu, Allah tak reda. Sehingga kan ambil kaki dia pergi, tak boleh pijak dah tanah Kedah. Sebab berdosa dengan orang Kedah. Bewak apa ni. Boleh kata betul. Ni dia tengok misalnya jadi apa? Senang jadi apa? Tempat elok-elok mengaji tak mau. Walaupun kita dengar Sultan kata hanya setakat bulan 12 ni. Kalau tak selesai garisannya, akan guna kesurutu dia untuk bawa pelajar-pelajar ni ke Kuala Peti beli. Nah ni sebulan 2 bulan ni nak jadi pawak tak tahu lah. Betul tak? Mereka ada kisah nak jual dengan 2 kali ganda. Kalau boleh jual 500 juta, 600 juta daripada tempat dekat dengan Sukan Melanti. Wah, mereka jenis gitu. Kita jenis kita
ini rakyat dah ada tempat mengaji, bagilah mengaji. Ngaji tak, mengaji agama. Kita ni depan dengan Syiah lah, berhadapan dengan Pak Wahabi lah, berhadapan dengan Pak Zalim lah. Cabaran dekat, cabaran dekat. Sebab itu masalah ni kena selesai cepat. Tunggu saya kaji besar. Masalah kalau hang biar lambat, makan dia. Contohlah hang pegang cawan yang tidak ada ayat. Okey, pegang ni. Aku nak tanya hang, berat? Memang tak berat, cawan tak ada ayat. Berapa minit hang nak pegang? Kalau hampir hang pegang gitu, 5 minit dah sampai dah. Sejam? Kosong-kosongnya. Sejam. Sehari kalau tak boleh pegang, cawan yang tak ada ayat. Ni. Pegang ni. Jadi macam tokong sehari. Terang tengok. Macam itulah masalah. Hang faham bahawa Islam ni penyelesaian masalah, tapi hang duk bagi mekam dalam hati hang, hidup hang tak akan bahagia. Mana ada masalah yang boleh selesai. Sebab itu kata Sayyidina Ja'far As-Sadiq, ni keturunan Nabi, anak dia Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Kubur mereka ni duduk di Baqir, di sebelah kanan. Dia pesan anak dia, hang jangan berkawan 3 orang ni. Jangan berkawan 3 orang ni. Kata anak dia, apa dia ayah yang ada 3 orang? Yang pertama, jangan kawan orang maksiat. Sebab apa jangan berkawan orang maksiat? Sebab Allah dah putih tadi dia dengan Allah. Dia dah apa? Han nak dakwah tu lain, tapi hang pergi buat kawan ni, hang pun sebarang juga. Kira mana boleh dia masuk kelab malam pun hang masuk juga, mana boleh. Tu ayat pesan, jangan berkawan dengan orang maksiat. Sebab apa? Sebab Allah dah putih tali dia dengan Allah. Yang kedua, hang jangan berkawan dengan orang yang dah hafal kat mok dia. Sebab apa? Sebab orang tu dah Allah laknat. Orang tu dah Allah laknat. Hang nak kawan dengan dia. Kalau hang nak pesan ke, hang nak kata dia terjauh, hang sudah rapat dengan dia. Yang ketiga, jangan berkawan dengan orang pembohong. Jangan berkawan dengan orang pembohong. Sebab orang pembohong ni, hak jauh akan dekati dia, hak dekat dia akan jauh daripada dia. Hak jauh hak dekati dia. Asalnya syaitan jauh daripada kita. Dia jadi pembohong, cepat-cepat syaitan. Ya, clear. Dah hak dekat lagi daripada dia, kawan dia, dia tahu akan pembohong. Jadi pasal duduk dengan dia. Dengan mak dia boleh bohong, dengan ayah dia boleh bohong, dengan kawan-kawan dia boleh bohong. Takat dengan dia, takat dia boleh bohong. Ini pesanan ulama dulu. Pesanan daripada ulama dulu. Betul tak? Betul. Supaya kita ni duduk atas muka bumi dengan ayat yang kita baca ni, dapat kita. Supaya kita ni dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba kita tengok ayat. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan sempurnakan pahala-pahala mereka, dan Allah akan tambahkan anugerah buat mereka. Tentang anugerah yang paling tinggi adalah pengampunan Allah. Begitu ulama kata, kalau hang suka Bismillahirrahmanirrahim, hang tak ikut satu-satu makna pun tak apa, tapi hang faham Allah sayang kat aku, Allah kasih kat aku. Takkan makna dia mesti dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tak kalah sebut Bismillahirrahmanirrahim, Allah sayang kat aku, Allah kasih kat aku. Itu dah kuasa hebat lah. Sebab bila kita baca ayat Al-Quran, bila kita sebut rahmat Allah ni, baca ayat Al-Quran, surah apa? Surah Nisa. Ni surah kita baca ni ya. Ni dah nak habis lah. Lupa nak ingat, kalau lupa tak apa, kita ulang lah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, Allah tak akan ampun orang yang syirik dengan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan ampun orang yang lain daripada syirik, dosa yang lain daripada syirik. Tapi ingat di ujung, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kita ni sepanjang Ramadan kita buat amal ibadat tu untuk apa? Untuk nak cari rahmat Allah. Lepas daripada raya pun, hak puasa nak hak mula, hak tak mula pun, baru nak mula, tak apa, nak apa? Nak rahmat Allah. Dia magic lah orang tu, 30 campur 6, 360.
Matematik bukan Ustaz Yusuf aja. Rasulullah ajar 30 dalam bulan Ramadan, 6 hari Syawal. Jadi semua macam setahun. Nak apa? Nak rahmat. Dalam 6 hari tu pun pia kenduri saja. Tuan-tuan tak puas boleh tak makan pun, tapi tuan-tuan makan. Abang macam mana puasa sunat je, kenduri itu wajib. Wajib pi tak warna bukan wajib makan kedarah. Hukum kena faham. Wajib pi bukan wajib makan kedarah. Dia pun kena faham lah kita puasa. Macam kita buat tazkirah lah, pas tazkirah. Tak. Tazkirah ni awal pun boleh buat, lepas daripada tarawih pun boleh buat, tengah boleh buat. Tapi kita duk paku. Kadang-kadang ustaz tu sebut, wajib tazkirah ni. Dia duk paku tampak tu. Tampak tu bukan tang wajib tu. Apa tu adalah untuk pangkap supaya dia tak lari balik. Apa tu? Jadi yang pak tu pangkap dia tak pergi balik. Bukan pak tu wajib buat tampak tu. Karena kalau wajib buat tampak tu, hak tak buat selepas pak dosa. Hak lain tu hak buat tarawih haram tak buat tazkirah, dosa habis. Alah kesianlah. Hukum dah tak elok. Macam kenduri lah. Wajib pi bukan wajibkan kedarah. Tak apalah kalau tak ustaz. Kalau ustaz kena pegang, tak, kami haraplah mulut 2 mulut ustaz makan kok. Kenduri dah habis hari bungsu. Makan kedarah juga. Dan mula makan kedarah ada mai mampu. Lepas tu tak makan kedarah dah, makan kenanah. Tambah pula. Sebab apa? Bulan Ramadan kita buat amalan, bulan ni pun nak buat amalan sebab rahmat. Nak cari rahmat tu, nak bagi masuk kita yang dikehendaki oleh Allah. Ayat tadi Allah tak akan ampun dosa syirik. Hak lain semua Allah akan ampun. Tuan-tuan cuba bayang, dosa. Kata satu dosa syirik. Hak lain semua Allah ampun, hak ni Allah tak ampun. Bermakna rahmat Allah tu luas. Tang tu nampak rahmat Allah luas. Kita sembah tak kurang lah. Dah, alhamdulillah. Kita sembah pokok lah. Dah. Kita UMNO lah. Dah, kita PAS. Apa lagi? Dah. Tak apa, okey. Dosa-dosa lain memang ada. Ya, ada lah. Muhur orang tu ada kat sikit. Sombong banyak lagi kan. Kita terbesar hati pun, sak diri pun ada juga. Dah, tak apa. Kita tak syirik. Kalau kita tengok hadis yang Rasulullah sebut berrahmat, ada seorang tu mari dosa cukup banyak, kecil besar, tapi di akhirat esok dia ada mai dalam keadaan dia mengharap rahmat Allah. Kata Allah kata kepada para malaikat, wahai malaikat, bawa dia masuk dalam syurga. Terpinga-pinga dah. Terpinga-pinga dah. Ada satu hadis tu daripada Imam Bukhari menceritakan bahawa sahabat ni dia ada berkelahi dengan seorang sahabat. Allah nak bagi dia masuk ke dalam syurga sebab dengan Allah dia lepas, dengan manusia tak lepas. Maka hak tak lepas ni, kawan dia ni dah, kawan ni bersalah dengan kawan ni, Allah kata kepada ni, hang maafkanlah dia. Sebab Allah nak masukkan hak kawan. Dia kata saya takkan maafkan. Hang maafkanlah dia. Hang tu ahli syurga dah, kesian kat dia, dia masuk syurga juga. Saya takkan maafkan. Kamu takkan maafkan? Takkan maafkan. Lalu Allah tunjuk satu gambaran istana yang cukup indah. Kita kalau kata kondominium melekat kat Gunung Jurai tu, hebat tu. Ayat anak pula ayat Zamzam. Kira macam mana kau? Ni dunia kita dah faham, dalam syurga. Dia tengok istana tu seperti ni Allah. Untuk hang, kalau hang maafkan kawan hang. Kalau begitu kira saya maaf Syurga ni dengan istana macam ni kira hebat situ sikit Akhirnya kawan ni masuk syurga, kawan tu masuk syurga. Tu nak apa? Rahmat tu. Rahmat Allah. Tapi ya dah. Untuk siapa? Untuk yang Allah kehendaki. Kalau kita ni dengan taman kan, dengan hak nu pun firqah, hak ni pun hak ni golongan. Nabi kata 73, satu jam untuk syurga. Satu ni faham ikut Allah dan Rasul lah. Kalau kita di sunnah jemaah, dalam sunnah jemaah ni ada Imam Maturidi, ada Imam Hasan Al-Asy'ari. Ni dua pengasas hebat di sunnah jemaah ni. Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Asal dia dari Yaman. Jadi sahabat di Madinah.
keturunan dia Abu Hasan Asy'ari ni dulu dia terpengaruh dengan puak-puak Mu'tazilah. Puak-puak Mu'tazilah ni dia suka pakai akal. Dia jenis cakap pakai akal. Jenis manusia yang jenis suka pakai akal ni dulu dah jenis Mu'tazilah. Dia ni ngaji pahaman Mu'tazilah ni dengan pak ciri dia. Hebat juga pak ciri dia ni, Imam Jubai, memang hebat. Suatu malam dia mimpi bertemu Rasulullah. Dia mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah kata, wahai Abu Hasan Asy'ari, kamu pertahan dan jagalah agama aku. Rasulullah pesan tu, jaga elok-eloklah agama aku. Bila dia bangun, dia teringat mimpi tu, dia melengung. Kalau aku betul duduk dalam Mu'tazilah, takkan Nabi pesan macam tu. Mesti ada benda. Lalu dia pergi kat pak ciri dia. Dia kata, ya, saya nak tanya 3 soalan. 3 orang ni dalam 3 soalan ni. Apa dia? Kalaulah meninggal seseorang, yang pertama dia budak kecil, yang kedua dia orang Islam, yang ketiga dia orang kafir. Macam mana bila meninggal orang kafir, orang Islam dan budak kecil? Ayah tolong jawab Ustaz. Dia kata, aku nak jawab dulu. Hak senang. Hak kafir ni sah masuk neraka. Hak kedua orang Islam masuk syurga. Yang ketiga, syurga pun tak masuk, neraka tak masuk sebab dia budak kecil. Tu duduk tengah mana? Duduk antara tengah-tengah syurga dan neraka, atas pagar. Orang atas pagar cukup masalah. Saya dah lepas dah ketua Dewan Pemuda Sungai Tini. Banyak bincangan macam mana Merdeka Allah apa semua, Partai Merdeka apa semua, pemuda macam mana kata. Saya kata ni, hampa kalau sebut pemuda, macam tengok muka saya ketua muda. Dia kata muda. Kalau hampa sebut muslimat macam mana kata sebut muslimat? Hak berkedut apa dah? Hak muda apa dah? Hak umur 50 muslimat je kan? Kami ni umur 40 habis muda. Macam saya ni kira muda lah. Tapi sebut muslimat memang tua. Kalau orang muslimat ni buat kerja pun, dia pun pergi cari orang tua tu dah bohong. Bila dah orang sakit, hak isu ustaz nak mati. No, hak kerja kelang lah, hak pemudi tu. Apa dia nak jaga? Nak suruh Ustaz Yusuf menikah 4. Betul kena sebut ni kat muslimat ni. Hak muda-muda tengoklah sama. Bukan masalah pemuda tak jaga, tapi hak tu muslimat. Sebab selalunya budak muslimat nampak tua, hak muda sudah nak jaga. Tuan-tuan, tak payah pergi Partai Merdeka tak payah pergi. Partai Merdeka saya kata lah ni kita tak menang kan. Dulu ni memang buat kemah lah Partai Merdeka tu. Pertama-tama dekat Merdeka ni. Pertama-tama dekat anak Merdeka ni, Metallica apa semua, kan namai apa semua ni. Tak tenyak tu pun kita duduk di Partai Merdeka tu. Jadi puak-puak nak buat jahat ni, dia jadi terserot. Dia main sampai surau, sebelum sampai parking tu dia jadi serot. Dia tahu kata kita duduk sini. Lah ni, kalau tuan-tuan duduk kat tembok, gelak-gelak tau. Dia main naik tepi tu kan. Satu. Yang kedua, pilah parking hospital. Itu baru kan lama kan, dalam parking tu pun dia buat kerja. Kita ada ingat tak ada orang sakit nak mati kan. Ni tengah mati tak ada waktu tu tengah nak mati. Hotel, tak gaduh pergi beli hotel. Parking hotel sudah. Saya duk cakap dengan Tok Imam Taman Geladi kan. Saya duk cakap dia kata, bang, kenal Imam? Allah tak. Baru ni buka-buka telanjang bugis tu hai. Ni, ubat nyamuk dalam kereta. Haram jadah ubat tu. Dia tak takut terbakar kereta. Hak tepi jalan tu dia kata apa lah? Ni. Hak di rumah pegang barang tu dia kata apa lah? Ni lah ni. Yang kata maksiat umur 13, umur 14. Sebenarnya nak jaga. Sebenarnya nak jaga. Itu bila kita sebut rahmat Allah ni, memang rahmat Allah tu lah. Tapi untuk orang yang dirahmati oleh Allah, Allah pilih. Jadi bila kata Abu Hasan Asy'ari ni kata kat ayah tiri dia, pak tiri dia kata kafir masuk neraka. Hak Islam masuk syurga. Hak budak kecil duduk tengah-tengah syurga pun tak masuk, neraka pun tak masuk. Lalu kata Abu Hasan Asy'ari, isu-isu lah ya Allah. Kalau isu-isu ayah kalau budak kecil ni bila kata kat Allah, ya Allah, sebab apa tak boleh masuk syurga? Kami bukan buat salah apa pun. Baguslah kalau dia disahkan tu kami boleh masuk syurga, kami akan beribadat. Daripada duduk tang ni,
dalam keadaan kecil, duduk, syurga tak masuk, neraka tak masuk. Kata Imam Jubai, kalau budak tu tanya Allah, sebab apa tak dibesar? Allah boleh jawab, aku pun boleh jawab. Ya, ayah nak jawab apa? Lah, nak jawab apa ya? Bagus pun tak besar. Kalau besar kat situ, masuk Allah, apa nak kata? Biar kecil-kecil. Biar kecil, antara dua, syurga tak masuk, neraka tak masuk. Lalu kata Abu Asy'ari, kalau hak kecil tu cakap macam tu, ayah nak jawab apa kalau hak kapiak kata? Ya Allah, nanyalah kami, bila besar kapiak kau dalam neraka. Biar kalau mati kecil, syurga tak masuk, neraka tak masuk. Imam Jubai tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab, terus dia naik atas sutuh. Sutuh ni Arab kan, dia sama bumbung tu. Kita lah ni naik atas bumbung, berebut kan, perang serai kan, melosok jatuh lah. 13 hari duduk atas tu. Dia fikir macam mana dia nak buat. Turun-turun tu lah, dia isyad, saya keluar daripada Mu'tazilah. Yang muncul ahli sunnah wal jamaah sampai kita ni. Sampai kita hari ni. Qala wa ammal ladhi, jaga tuan gaya belala ni belah perang. Jangan belah-belah lu ustaz. Dia dah mula ni. Ada kumpulan-kumpulan nak sekat qasidah. Pelik orang saya tak reti je. Dia berkata qasidah lah menyebabkan gerakan Islam mundur. Bewak orang buat ni. Saya jawab, saya kata, saya ni bahagian kesenian. Aku tarik budak-budak tu dengan Matak Mahmud. Semua boleh jadi qasidah ni. Boleh berqasidah dengan gendang semua Matak Mahmud. Bagus apa? Depa tak lalu dah nak pergi Sudirman. Lagu Sudirman kan Hayat Amir apa semua. Depa duduk dengan burdah, depa duduk dengan marhaban, duduk syair-syair puji Nabi. Yang apa pula kenyataan ni apa dia? Kalaulah dalam 30 malam, semalam dia ada guna untuk qasidah. 29 malam, hampa fikirlah ambil nak bawa budak-budak ni pergi qiyamul lail ke, nak pergi buat tamrin ke, katibah ke. Yang hangpa pergi cantah tulis budak-budak ni tak boleh qasidah ni tak apa. Dia, kita kalau ada anak-anak kita semua boleh qasidah. Saati orang. Dengan burdah, dengan marhaban. Kalau ada 3 orang anak pergi menyanyi lagu Black Dog Bone ke? Macam mana agak? Tak aku pening kepala apa orang. Lari balik pergi Terengganu balik yang tak main boy. Haji pun balik dengan ayak tu kan Kelantan. Ada. Kenapa dia tak faham apa? Bila orang tak open minded. Dia rasa pelik lah budak-budak ni pakai dengan serban apa semua, dengan syal. Syal ni adalah rida di zaman Nabi. Kan datang apa? Tak orang pakai sudah. Kan nak suruh pakai. Tak orang pakai sudah. Jubah tak orang pakai. Tak orang pakai sudah. Kita lah ni kita panggil jubah. Rasulullah dia panggil apa ni? Ni qamis. Ni hak ni qamis, jubah satu lagi tu. Hak luar Bila qamis ni Rasulullah saja pakai dirru qamisi la muttaqun. Dia suka buka ni. Tapi kalau nak tutup dia ni, tak apa, tutup tak ada masalah. Tak pelik dah apa. Dia tak pelik. Nak makan, tak mau jilat jari pun tak apa, tak ada masalah. Nak tak mau bubuh ayam dalam pinggan balik pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau orang bubuh, hanya rasa pelik. Itu sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi. Qala wa ammal ladina stangkafu, adapun orang yang besar diri, wastakbaru dan takabur. Ni Allah beri ni puak-puak yang mengikut Nabi Isa. Bila tak ikut Nabi Isa memang takabur. Macamlah kalau tak ikut Nabi Muhammad pun. Orang yang sombong besar diri dia tak akan ikut Islam, betul tak? Dia tak akan ikut Islam. Sebab kalau ikut Islam ni dia kena kedah diri, tawaduk. Dalam pengajian kita yang lepas kita cerita apabila rambut Nabi dibawa di top tepi di Turki, imam ketika itu Imam Sughari, dia ambil rambut Nabi, dia suluh di bilik yang gelap, nak tengok di dinding ni ada bayang. Sebab badan Nabi semuanya bercahaya, sudah tentu tak ada bayang. Sebab itu Nabi tak ada bayang. Dia suluh-suluh, kalau rambut kita ni nampak tak ada bayang, baru dia sahayakan ini betul rambut Nabi. Dalam banyak-banyak rambut Nabi, hak ni betul. Bukan kata hak tu satu berlambak lah dulu. Nabi cukup rambut, gunting rambut, sahabat pakat duk berebut. Kita gunting rambut nak raya, mamak mula tengok rambut kita. Jadi sebab tabaruk ni, baju Nabi, pakaian Nabi memang dibuat tabaruk. Kat Imam Ahmad, dia ada selai rambut Nabi, dia rajin dia celup, kemudian dia buat ubat. Imam Syafi'i kata bukan setakat hak Nabi, kesan Nabi itu tabaruk berkat.
Kesan ulama yang jaga agama Nabi pun berkat. Dia ambil jubah Imam Ahmad, dia celup dalam besen, air buat ubat. Tak ada masalah. Banyak ulama buat begitu. Kalau di zaman Nabi SAW, apabila Rasulullah wafat, baju ataupun kain Nabi ni dijaga oleh Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah wafat, dijaga oleh kakak dia, Asma. Kata Sayyidina Asma, bila kami dikala kami sakit, kami akan rendamkan kain Nabi, kami buat ubat. Anak kata bid'ah, dolalah. Oh, kalau hak tu bid'ah. Yang pil skater on tak apa. Makalah antipas, Panadol. Tak? Baru ni muncul. Kalau kamu sakit kepala, kembalilah ke tradisional, ubat tradisional. Ambil air panas, campur air sikit, pergi suam, lambat sen, rendam. Lebih baik daripada kamu makan Panadol. Oh, rebuh tu. Sebiji Panadol, kesan dia 5 tahun. Dia akan cari buah pinggang badan kau. Ui, kadang-kadang kita bincang zaman dah nak pergi bunuh kita. Makan hak ni racun, makan hak ni tak boleh, makan ni tak boleh. Tambah tu antifas, lagi cepat mati. Lagi cepat mati. Saya ba'al tuan. Saya tak percaya tu lantak tu dalam internet. Kan, saya bukan doktor pun. Saya jenis suka tengok sains dengan doktorat. Sebab tu dia berkata, ustaz, kalau kita tahfiz Quran, tak usah nak buat sains matematik. Rosak budak-budak. Hampa tak faham Quran, itu hampa kata begitu. Tahfiz Quran kena majlis sains lah, kena majlis matematik lah. Sebab apa? Matematik esok nak kira waris pusaka. Anak kita pada tahu matematik esok ni jadi belum menteri orang bohong itu, tak dikira duit. Sains, bila tengok kajian sains, relate balik dengan Quran. Oh ya, Quran ni hebat. Hebat. Kena dah. Hak lain-lain tak apa, lepas tu tambung tak kisah. Yang kata tahfiz Quran ni bukan dia dah. Kita duduk dengan budak-budak tahfiz Quran, tahfiz hadis, kita rasa hebat dah. Aku tak hafal hadis banyak pun dengar depa ni hafal betul dah. Cedera hadis tu kan. 300 hadis dia hafal. Malaysia ni kalau tak hafal 300 hadis ni kira hebat. 40 hadis nak terkejut. 300 hadis biasa ni tu. Hebat dah. Apa-apa ustaz ngajak sudah ambil hadis-hadis apa. Apa dak dah. Sebab seminggu 2 ni lepas raya, termasuk hari Sabtu yang lepas, sampai mesyuarat ustaz nak bersahih. Tu timbalan tu. Doa khairun kita nak bersahih. Apa dia? Betul kan ustaz menikah seorang ni? Tu dia hebatlah aku. Lepas tu pula benda ni mai tanya. Lepas tu hak ekonomi pula mai tanya. Ustaz nikah seorang ni ke? Apa dengar daripada mana? Orang belah batas sebut, orang bertam sebut, orang kampung raja sebut, ikan batu sebut, Matampung sebut. Masa mana? Ustaz tiap-tiap pagi subuh Ramadan pergi ke Sungai Dua. Subuh setiap hari tu kuliah subuh, saya petang hadis Syama'il Muhammadiyah. Nikah nak tampak aku bawa bini aku. Bawa bini aku nampak muda apa? Saya balik kata kat bini saya, depa kata aku nikah lain beh. Tu masa mana? Tiap-tiap pagi pergi kuliah subuh. Dia gelak sebab dia ada tepi. Satu. Yang kedua, dulu kita pakai pesona. Pesona tu bagi kat adik saya hak perempuan. Mungkin balik raya ni dia bawa kata pesona tu, dia kata bini kita. Yang ketiga, hak 3 anak ni, hak qasidah ni, bulan Ramadan depa suka duduk asrama. Yang selalu saya ada bawa hak sulung, hak perempuan dinirah tu, hak pakai burdah tu. Memang suka bawa dia. Depa kata bini aku dah muda tu. Orang nak kata kan. Pergi kat darah hadis ni bertanya, betul ke ustaz? Ni, kalau ustaz nikah, ustaz panggil darah hadis ni pergi buat qasidah. Kalau setakat buat jawab tak apalah tu, hello saja semua pergi. Kalau betul lah. Darah hadis tu bukan setakat hak budak-budak ni qasidah ahli hadis ni. Ada umur sakinah perempuan tu. Depa buat qasidah hebat-hebat. Tapi depa tak boleh panggil. Kalau ustaz nikah lain panggil, depa pergi qasidah, suara tak keluar. Suara tak keluar. Ya, budak-budak ni. Allah, sampai tahap tu nak buat macam mana? Qala wala yajiduna fayu'adzibuhum 'adzaban alima. Orang-orang yang takabur, orang yang besar diri ni akan diazab mereka dalam azab yang pedih. Inilah neraka. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira, dan mereka tak akan dapati pembantu penolong mereka selain daripada Allah dalam neraka. Bila kita sebut khalifah zaman Umayyah, Sayyidina Umar Abdul Aziz,
Sehingga ulama kata dia khalifah yang kelima Khulafaur Rasyidin. Lepas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Dia ni bila dengar kata orang bagus-bagus adalah orang yang tak dikenali, dia jadi susah hati lah. Aku ni orang tengok bayang pun kenal sebab aku khalifah Amirul Mukminin. Aku nak baca lah ya Allah. Sebab dia ni orang tahu tu. Bila dengar rahmati wasi'at kullu syai', rahmat aku meliputi sesuatu. Terus dia kata ya Allah, aku ni termasuk sesuatu, berilah rahmat kepada aku. Dia menangis. Ni khalifah pemerintah yang suka himpun alim ulama dan menangis. Adil tu dia kata apa? Selalu kita sebut dia merintah serigala dan kambing boleh berkawan. Orang tanya dia, wahai khalifah, wahai mukminin, sebab apa khalifah ni bila merintah serigala dengan kambing boleh berkawan? Kata dia, aslahtu ma baini wa bainallah fa aslahu ma baina ra'iyati. Aku perbaikkan diri aku dengan Allah, Allah perbaik sama rakyat aku. Tu dia lah Allah Melayu dengan Melayu cakap. Bila dia baca hadis pula, orang yang bagi-bagi orang tak dikenali. Tak dikenali di dunia, di langit dikenali. Dia susah hati lah. Sebab apa? Jangan kata dia ustaz pun orang kenal. Tambah dia khalifah Amirul Mukminin, menyebabkan dalam masa seminggu dia pakai pakaian cupang-caping. Dia pakai pakaian cupang-caping, buat macam tak sedekah. Jalan, orang tak tegur, orang tak kenal. Dia terjadilah seminggu sehari pun tak buat dah. Dia tiap minggu dia buat gitu. Kita kalau nipu wajah dengan orang Datuk Najib mai pakai baju tuluk belakang biasa, hak dusuh hak 3 tahun tu. Mai raya. Ada kan orang kan faham beraya, orang tak faham. Orang kata bila raya pakaian baru. Betul lah pakaian baru. Baru tu bukan hak kemarin, bukan hak bulan ni, bukan bulan depan. Hak baru dia masuk ke situ, yang latest kita beli. Walaupun hak tahun lepas tak pakai lagi. Ataupun tak ada duit, hak tahun lepas lepas tak ada duit, minyak naik, elektrik naik, tak nak beli. Tok Guru tu yang pesan, tapi sampai saya tak boleh beramai. Dia kata ni aku nak pesan hang. Pesan apa tu? Nak beli baju raya kat hang ke anak-anak seduak daripada Ramadan. Cuba apa? Hang beli setiap bulan Syaban tak apa. Hang standby awal-awal, hang beli sikit-sikit tak apa. Ramadan tu hang terus kira baju raya tu, hang kira sedekah, atau lebih baik. Ataupun hang tak boleh beli ke bulan Ramadan Syaban tak boleh beli, hang beli masa Syawal. Lepas raya tu. Lepas tu raya kau tak pakai baru. Baru tu bukan baru. Hang sampai ni tak buang lagi ni dengan harga Baru tu yang paling terakhir hang beli. Tu baru betul. Tapi sampai lah tak beli. Nak beli Syaban kata lambat lagi nak raya. Beli bulan Ramadan dia kapak api. Nak tak nak beli juga. Baju turut belanga apa sepasang ke 70, 60. Nak beli hak RM15 pakai sehari raya kedua. Habis benang menetah. Jadi itu sebenarnya tu. Itu adalah Sayyidina Umar Abdul Aziz, mimpin yang digelar Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Ada tak yang keenam? Ada. Sebenarnya Sultan Nuruddin Az-Zinki. Tak nak dengar orang dengar biar tuan ni. Kaya dah. Nuruddin Az-Zinki, dia ni lah sultan. Daripada madrasah dia keluarnya Salahuddin Ayyubi. Orang pergi sebut anak murid, orang tak sebut tok guru. Daripada madrasah dia pernah mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah kata, wahai Sultan Nuruddin Az-Zinki, kamu saya bayangkan 2 orang ni. Tengok muka elok-elok. Mereka ni sedang usaha nak curi mayat saya daripada makam saya. Esok dia tulis buat kenyataan, dia akan berikan sagu hati ataupun akan beri sumbangan kepada seluruh penduduk Madinah. Himpun. Mai seorang tengok muka tak bukan dia. Mai tengok bukan dia, tengok bukan dia. Sampai kata habis hak ni lah. Dah. Sebab dia faham mimpi bertemu Rasulullah mesti betul. Dia kata tolong abang, ada lagi ya? Akhirnya dia berkata ada 2 orang tapi dia tak boleh main, duduk di rumah. Bawa aku di rumah dia bawa. Pipi ya, buka-buka pintu, orang cerdik ni. Sebab apa? Almari duduk tengah-tengah rumah. Bawah almari tu ada tikar. Kata dia ambil almari tak tepi, alih tikar. Alih-alih tu ya, ada lubang,
yang lubang tu memang buat terowong nak menuju ke makam Nabi SAW. Usaha ni kalau Allah tak jaga, lingkup lah. Macam saya sebut tadi ya, keturunan Ali Sumuk ni memang asalnya Yahudi. Dulu Malik Faisal pun dah mengaku ya, memang keturunan dia buat asal daripada Yahudi. Itu bila kita tengok kan family tree yang terus pada Rasulullah melalui Imam Hasan Ibn Ali dengan Husin. Tengok, tak ada apa-apa ni, kira hak tu family tree betul. Ada masuk raja-raja Saudi ni, tak maaf lah, saya tak percaya. Sebab itu ulama-ulama belah Yaman, kalau kita pergi tengok keturunan ni boy, mari saya telefon ni Imam Faqih Muqaddam ni, betul ke masjid yang saya pergi dulu Baqlawi di Hadramaut? Dia kata betul tak? Memang takbir tu lah. Hebat ni mami memang hebat. Dia kalau sembahyang, dia tahiyat, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Depan mesti ada suara Waalaikumsalam ya Syekh. Masjid dah, orang ramai main nak sembahyang depan ni sebab nak dengar suara tu lah. Lah ni wafat dah, tapi ramai ni. Bila sebut Tarim ni Hadramaut, Habib Omar terkenal di Darul Mustafa. Tu Ustaz Zul, kita kata Syatiri, terkenal di Ribat Tarim. Imam Baqlawi, Masjid Faqih Muqaddam. Satu lagi masjid, iaitulah Masjid Imam Mudhar, Abdul Rahman bin Mudhar. Tu hebat. Dia sebab menara tu tinggi, setinggi 12 bangunan, tinggi bangunan. Buat daripada apa? Tanah liat, tak patah kepala. Sampai kontraktor buat, dia tak patah. Hampa bawa cawan ni naik agak tinggi, hampa lepas ke tanah, tak pecah tambah hari, tak pecah tambah hari, tak pecah tambah hari, sampai setinggi 12 tingkat tu lah ni tinggi. Baru dia lepas ke bawah, perang pecah, sudah. Sampailah tak pecah-pecah. Kalau kita pergi tengok, dia hebat. Hebat. Qala wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. InsyaAllah nanti kita akan sambung ayat ni balik. Kita akan sampai di penghujung surah Nisa ni tuan-tuan. Di penghujungnya penutup dengan ilmu yang payah. Ilmu apa? Ilmu waris pusaka. Dulu di awal surah Nisa memang ada dah sekaliah himbah. Kali yang kedua ni sudah hujung, pening kepala pada. Ada ilmu waris pusaka. Dia kalau mengaji dengan kaedah okey ya. Waris pusaka, ilmu waris pusaka. Ilmu yang ditarik awal sama dengan ilmu falak. Kita hari ni kalau tak ada qawaim ataupun kalender, agak-agak nak kira berapa bulan dah ni. Hari ni pun tak tahu dah Syawal berapa dah. Ingatnya Allah tengah dah. Tengah dah tu ada kalender. Berapa Syawal? Tu kira ada kalender, tak ada kalender. Tahun depan orang puasa bulan lain, kita puasa bulan lain. Kita tak nak kira lagi lah untuk orang perempuan. Untuk perempuan ni tuan-tuan, kalau kita betul mengajar, kita buka soalan kat orang perempuan 4 jam tak cukup. Saya dulu Ustaz Nurdin dulu, Ustaz Nurdin Ihatah dalam bab haid dan nifas perempuan 4 hari. Sampai Ustaz Nurdin kata kat dia, alhamdulillah lah Yusuf, kita jadi orang lelaki. Hari ni celik kan. Suami pun tak rasa apa, bini tak rasa apa. Sebab apa? Rasa betul. Tak betul. Jaga dah. Kira dia memang dengan bulan Islam. Saya baru ni saya tengok Ustaz Don. Ustaz Don kan dalam Twi Hijrah, dia kira haid tak betul. Sampai bila masuk ke situ, bapak pondok tulis. Macam mana Ustaz Don boleh mengajar kira haid ni? Dia kira haid, contoh. Haid ni kalau sekurang-kurang sehari semalam. Kalau dia main 3 jam dalam sebulan tu 3 jam, kira enggak cukup 24 jam. Kalau dalam sebulan tu 24 jam, kira sehari semalam lah. Tapi jarang macam tu. Hak main tu kadang-kadang seminggu. Itu ghalib 10 hari, 5 hari, 6 hari. Paling banyak 15 hari mazhab kita. Mazhab Imam Abu Hanifah 10 hari. Mazhab Imam Ahmad 17 hari. Hak Ustaz Don kira, contoh yang kata contoh. Okey, ambil bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bulan ni ambil 7, 8, 9, 10. Macam tu lah, daripada 7. Bila main bulan 8, bulan depan, dia bukan main 7, dia main 9.
Bagi Ustaz Don, 7 dan 8 dikira hari haid. Pening pula orang. Tak boleh nak senyum. Tak tahu. Sebab kita tak ada. Tak boleh senyum. Faham ni, faham tak? Contohlah bini kita faham sangat lah bini seorang kan. Kira 20 hari Syawal ni. 18 ni. Bulan ni dia main 20. Contoh lah bulan ni. Main 20. Bulan depan main 24. Bagi Ustaz Don 20, 21, 22, 23 dikira hari haid. Tak pening. Sedangkan pahaman hari-hari suci dalam hari-hari haid dikira hari haid. Contoh, kalau 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 tak main, 6 tak main, 7, 8, 9, 10, 11 5 dengan 6 tak main tu hari haid. Walaupun suci, hak tu hari suci dalam haid dikira hari haid. Ni tak dengan bini, tak main dah. Setubuh. Bengong kali dengan lelaki, kali dengan bini. Tak? Cerita dia tobat nak faham kan. Saya mengajak budak-budak di kata 5, tulis dia 1, 2, 3 papan putih tu dengan kalender semua. Dengan budak-budak papan tengok. Hampa kalau hampa malu pakai hampa. Dosa lah itu. Apa tu surat malu lah. Apa perempuan pun tu surat malu lah. Tu ada kenyih-kenyih lah. Nak mengantuk tak dah. Mengaji bahaya ni tak nak mengantuk. Tambah tak diri pula pakai papan putih kan. Tak nak mengantuk. Jogi betul begitu. Sebab apa? Sebab uduk perempuan. Tapi cukup payah. Payah dia ilmu faraid lagi payah. Ilmu faraid ni lagi payah. Iaitulah ilmu yang kira setengah daripada ilmu, macam dengan ilmu falak. Dia akan awal diangkat. Sebab itu saya yakin pegawai-pegawai agama Islam tu tak semua pandai bab ni. Bab kita tak ilmu faraid. Tak apalah. 2 ayat lepas tu masuk klik di ujung, kita baca sekali imbah dah, kita alim dah. Semuka lebih dalam bulan kita mengaji dalam surah Nisa itu awal buat dengan kaedah hari apabila meninggalnya seorang, dia memang akan terdedah 1/2, 2/3, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6. Dikira selepas himpunkan semua ahli keluarga, tengok ada hutang dah, ada wasiat dah, kemudian kalau duit lebih, dia penuh dah buat haji dan umrah. Kalau duit dia lebih, dia tak pernah buat upah. Sebab dia ada tanggungjawab. Dia tak lepas tanggungjawab dia. Okey, lepas tu baru nak kira. Panggil semua, kena bagi faham. Kalau abang tak dapat, minum kopi dah abang dah, abang balik. Tok tak dapat sebab mak ada. Tok minum kopi dah, takat duit cerut kami bagi. Tok Wan tak dapat Wan oi. Tak dapat ke? Hang dulu bukan aku dukung hang ah. Bukan masalah tu, sebab pak ada. Kalau nak gak bunuh pak. Tapi kalau bunuh pak memang tak boleh sebab al-qatil la yuwarras. Orang yang bunuh memang tak akan dapat harta pusaka. Demi kaedah lain ni. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirman. Siapa yang bersegera nak cepat-cepat sebelum sampai masa, dia diharamkan daripada hukum tu. Dah rasa aku dikaya bila nak mampu dia pergi bunuh, maka si hak bunuh pak tu, anak tu diharamkan dapat harta warisan, harta pusaka. Dia dah buat dah, nanti kita akan ulang balik dengan tangan pun sudahlah. Nak buat papan putih tak ada. Kalau buat pun belakang tak nampak, mata main mengaji umur 50. Nak buat macam mana kan? Kita buat 1/2. Seorang lelaki, 4 orang perempuan. Asalnya semua seorang. Suami, anak lelaki, anak perempuan, cucu perempuan, saudari si ibu sebapak, saudari sebapak. Pening tu dah buat tu. Ni kalau sebut kata meninggal, memang 6 orang ni jangan ditolak. Anak lelaki, anak perempuan, suami isteri, lepas tu mak pak. Ni 6 orang tu. Anak lelaki, anak perempuan, suami isteri, mak pak. Dalam 6 ni mesti ada lah seorang mati. Sama ada bini ataupun suami. Kalau dua-dua tu mati, nak kira macam mana? Jadi 5. Hak ni wajib dapat. Kalau tak dapat, benda tu tak betul. Anak lelaki, anak perempuan, suami isteri, mak pak. Suami isteri ni tolaklah 1. Sebab seorang mesti mati, kena mengalah. Tinggal 5. Dia bila kisah ni lah,
1/2, 2/4, 1/2, 2/3, 1/2, 2/3, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6. Kalimbah setengah, seorang lelaki 4 orang perempuan. Suami bila isteri meninggal tak ada anak. Contoh lah, saya tak ada anak, bini saya meninggal, automatik setengah. Okey, seorang lelaki 4 orang perempuan hak ni anak perempuan, cucu perempuan, saudari sebapa, saudari seibu sebapa, saudari sebapa. Maksudnya kak ke adik perempuan ke, seibu sebapa kan kita, ataupun sebapa. Tadi kita dah. Okey, kalau seorang tu mati, ada saya. Perempuan meninggal, ada saya. Kemudian ada anak perempuan. Tak boleh. Nak anak perempuan ni setengah, dia seorang. Seorang tu meninggal, dia ada anak perempuan seorang maka setengah dapat dia. Ataupun seorang tu meninggal, ada cucu perempuan seorang setengah dapat dia. Ataupun seorang tu meninggal, ada kakak ataupun adik perempuan dia seorang setengah dapat dia. Seorang tu meninggal, ada kakak ataupun adik perempuan sebapa seorang hak lain semua tak ada, setengah bagi dia. Tu baru setengah. Mai 24, hak setengah ni kok. Tadi seorang lelaki 4 orang perempuan, dan ni tolak lelaki keluar, tinggal 4 tadi kok. Anak perempuan, cucu perempuan, saudari ibu sebapa ataupun sebapa. Saya meninggal. Contoh saya meninggal, maka tinggal anak perempuan saya 2 orang naik ke atas, depa dapat 2/3 harta saya. Ataupun saya meninggal, cucu perempuan ramai 2 naik ke atas, dapat 2/3. Begitu juga adik ataupun kakak, suami seibu sebapa ataupun adik ataupun kakak bapa. Pening tak? Pening dah. Baru setengah dengan 2/3. Tak mai 1/4 ke 1/8. Saya kalau orang bahagi agih atau saka, kalau mai 1/4, 1/8. Orang yang dapat 1/4 atau 1/8, pak makan muhuk. Weh, tak kata-kata muhuk. Sebab 1/4, 1/8, aku nak dengar antara dua, suami ataupun isteri. Kalau mai tempat makan dapat, mak makan buat hang pemburuh. Contoh dia tu noh. Tadi kalau isteri meninggal, tinggal saya seorang tak ada anak, saya dapat 1/2. Tapi saya ada anak perempuan, dia seorang tadi seorang. Anak saya dapat dah perempuan seorang 1/2, saya takkan dapat 1/2. Saya akan turun jadi 1/4. Sebab saya boleh kerja lagi kan. Boleh kerja lagi. Nak main kerja pun aja pun terima tu. Ni anak nak mengaji, setengah lah dapat kat dia. Atau mak dia, orang kaya dah ni, orang perempuan pun nak main kaya. Tak? Betul dalam Islam, dalam hukum fiqh boleh tau. Soalan ditanya, boleh tak seorang isteri yang kaya bagi zakat kat suami dia yang miskin? Kita orang boleh. Hatta isteri sebelum nikah kaya dah, takkan laki tu nak pergi makan kedai. Yang mai bagi kat darah hadis baru ni. Seorang perempuan daripada Pendang, dia mai wakaf 100,000. Bulan lepas sebelum Ramadan saya pergi kat sekolah suami dia. Suami dia ajak sekolah menengah kan. Duit depa tak, oi kita tak ada duit juga Nak abang kata orang perempuan tu miskin kaya. Kalau dia boleh wakaf 100,000, duit dia nak cik pakai relax Pakailah tudung pun tudung relax, tudung kelabu haji ni. Taklah nampak ni sangat, biasa hitam ni tapi kaya. Kita putih melempak kaya. Kalau saya meninggal, contoh saya meninggal, isteri saya ada anak perempuan, ataupun tak ada, saya meninggal, isteri saya anak tak ada, dia dapat 1/4 mula. Kalau saya ada tak ada 1/2, dia 1/4 kalau nak tak ada. Padahlah janda muda, lepas ni orang kaya main ambil betul tak? 1/4. Kalau dia ada anak perempuan seorang, dia dapat setengah. Bakal bini saya dapat 1/8. 8,000 dapat 1,000. Tu ada pening lah ni. Tak ada pening Angguk pun memang tak faham. Kita main pula minggu depan ataupun 2 minggu yang akan datang. Ngaji tafsir ni terserot ustaz ni. Sebab tak ke semua ustaz pandai bab arif sakah. Arif sakah tak semua ustaz. Orang hak pandai dia dengar. Tak tahu ya. Bila tak betul hang ada masalah. Kalau tak betul. Sebab itu benda ni jaga. Sebab dia akan
menyebabkan bahagia kita di dunia dan juga di akhirat. Saya baru ni saya kata kapok saya. Dia pun nak jatuh lalu duduk kerap dia tu. Lepas tu adik-adik balik hari raya. Ni macam mana tak esok? Oh, tak nak tu. Atau pok ni, aku daripada dulu pun kalau apa nak ambil lah. Aku nak kira kot lain lah. Pok saya kata apa? Padan kau kot lain pun dia pergi mengaji habis RM60,000. Kisah kita. Nampak tu kan? Kita dengan kita. Sebenarnya hak kita ni kita daripada aku. Daripada aku. Anak-anak pun kata, ni, hampa kalau pak hampa meninggal, hampa cucu. Hampa tak berhak dapat apa. Walaupun lo ni duduk mantuk kan. Nak besar tanya, tak dapat atau tuan? Tak dapat kan? Sebab pak ada ni. Kalau pak tak ada ni ayah hampa ni balik ni. Pak menekan hampa ada. Walaupun hampa cucu kesayangan nak kata, alah tak apalah cucu kesayangan bagilah sikit. Tak boleh. Hukumnya haram. Ni nak dengar kok pak mati awal. Ni pak hampa mati awal. Tak boleh. Walaupun sekupang, walaupun lukbang, tak boleh. Tanya mak hampa. Sebab bini saya tu cekak tau. Dalam bab meraih. Bini saya di Mesir. Kalau kita nak kata apa? Kita kata di sekolah, kalau orang nak rujuk, cuk dia. Gagah dia tak boleh kan? Dia call kita. Masalah ni macam mana? Munasabah. Masalah ni macam mana? Bab hijab nukson, hijab apa? Tak ada yang bertanya umi apa. Betul tak? Lagi ayah ada, hampa boleh tak? Kalau hampa cucu, tak boleh. Macam tu lah pak menekan hampa. Kalau lah wali ada, pak menekan ada, cucu tak boleh. Sebab apa? Dikira hijab. Hijab tu hijab apa? Hijab hirman. Haram terus. Kalau kita ada, cucu tak dapat. Hijab nukson, macam saya tadi dapat 1/2, tak tahu ada anak perempuan. Jadi daripada 1/2, 1/4. Itu orang panggil hijab. Dia kurang sikit. Dapat agak, tapi sikit lah. Tapi kalau hijab hirman, tak boleh zoom. Ada tok, ada mak. Tok dengan sendirinya pakai beg dah aku tak dapat apa sebab mak ada. Macam tu. Ada tok wan, ada pak. Tok wan pakai tak dapat apa. Ini hukum. InsyaAllah kita akan tengok dalam pengajian kita yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fitra musawatan kar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin.